Tingkatan 3 bab 1 indeks. Soalan dikata ringkaskan setiap yang berikut. Okey, diberi bahawa M kuasa 3 darab dengan N kuasa 2 darab dengan M kuasa 4 darab dengan N kuasa 5. Okey, bila kita jumpa soalan macam ni, pertama sekali yang kita kena buat adalah kumpulkan sebutan algebra dengan asas yang sama dahulu. Apa maksud asas yang sama? Tengok ni, contohnya M dengan M, manakala N dengan N. Okey, jadi kita kumpulkan yang M dahulu. M kuasa 3 darab dengan M kuasa 4 darab dengan N kuasa 2 darab dengan N kuasa 5. Okey, kemudian kita tambahkan indeks bagi asas yang sama. Sebab apa saya kata tambah? Sebab kita dengan mengikut hukum indeks, AM darab dengan AN ialah AM tambah N. Okey, jadi dengan melihat hukum indeks ini, maka kita boleh aplikasikan ke dalam soalan ini. Jadi seterusnya, M 3 tambah 4 darab dengan N 2 tambah 5. Jadi jawapannya adalah M 3 tambah 4 kita akan dapat 7, N 2 tambah 5 kita akan dapat 7. Inilah jawapannya.